Chong yang tewas di tangan pasukan. miss, berjaya diambil rebound oleh Malaysia. Percubaan dua mata masuk daripada Zifeng. Silau Malaysia mencari kemenangan yang penting untuk Kelana. Satu percubaan yang cantik dari jauh daripada luar. Percubaan sekali lagi dilakukan di situ oleh Diaka Christopher William juga tidak tepat. Peluang untuk Malaysia cantik masuk. Cubaan yang Slam yang dilakukan oleh pemain 31 Chang Latif Jakrawan. Cubaan dua mata untuk Malaysia. Apakah respon? Respon daripada pasukan Malaysia mengikuti jejak pasukan dan terus lakukan larian ke hoop. Cubaan untuk dua mata, baik, berjaya sekali lagi. Kini Malaysia. Racks and racks stuck together. Sit red talk to the devil. Rosetta Stone forever.